Kita nak buka ke ni? Okey. Tengok kat bawah dia. Dapat? Kalau you tengok, akar dia pun dah keluar ke sini. So memang kain ni memang bagus lah. Dia lembap. So bahagian bawah ni memang lembap lah. Pokok ni cukup air dan nutrien dalam dia pun cukup. Haiwan perosak ni sebenarnya dia tertarik kepada tanah yang kurang nutrien. Bila tanah yang kurang subur, pokok pun dia akan keluarkan signal lah. Teruknya tempat ni kan. So dia bila dah dapat signal tu, haiwan perosak ni memang sukalah. Dia tahu pokok ni ada masalah, tanah ni ada masalah, dia datang lah. So bila tanah dah bagus, nutrien dah cukup, air dah cukup, pokok pun happy kan. Memang kurang lah. 90% saya boleh cakap memang tak ada apa perosak lah ataupun penyakit. Kita boleh tengok memang ada lubang-lubang sini. Tapi lubang-lubang ni kat bawah dia memang tak ada apa lah. Ini menunjukkan kita tak spray apa-apa. Tapi bila you tengok kat bawah ni, memang tak ada haiwan perosak lah. Memang tak ada langsung lah haiwan perosak ni.